Bagaimana disebutkan man arada an yukallimallah man arada an yukallimahullah falyaqra al-Quran. Sesiapa yang ingin rindu dan rasa hendak Allah itu bercakap dengannya, falyaqra al-Quran, maka baca Al-Quran. Kerana bila kita baca Al-Quran, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap dengan kita. Rasakan kenikmatan itu dan rasakan rasa kenikmatan Allah bercakap dengan kita. Bukan makhluk, bukan orang-orang, makhluk-makhluk yang tidak boleh beri manfaat dan mudarat, tapi yang bercakap dengan kita itu Allah, yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bila diberikan taufik untuk membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah kita pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Guru-guru kita mulia berpesan, bila kita sebut Sayyidul Ayyam, bukan sekadar menyebutnya sebagai Sayyidul Ayyam. Bila kita sebut Sayyidul Ayyam, maksudnya penghulu bagi hari-hari yang lain. Maka sifat sebagai seorang penghulu itu diikuti dan dilihat contoh yang ada padanya. Maka di dalam hari Jumaat itu ada selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumaat itu nak menunjukkan kemurahannya Allah dalam mengabulkan doa hamba-hamba dia. Seminggu sekali ada satu saat ijabah. Nak memberitahu, mengkiaskan bahawa Allah boleh saja bila-bila mengkabulkan doa kita. Maka perbanyakkan berdoa kepada Allah. Dan dilihatkan bahawa hari Jumaat itu sebagai Sayyidul Ayyam, disuruh berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunatkan baca surah Kahfi di dalamnya. Maka lihat surah Kahfi itu mengajar tentang apa? Jadikan benar-benar hari Jumaat itu penghulu pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Maka bukan hanya berselawat, tetapi ikthar, berbanyak selawat, menggandakannya lebih pada hari Jumaat. Manakala hari yang lain ambil contoh hari Jumaat kerana ianya penghulu pada hari yang lain. Maka banyakkan selawat pada Yaumul Isnin, Yaumul Thulatha. Banyakkan baca Al-Quran, banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah jadi Jumaat itu penghulu pada hari yang lain. Tapi kita sekarang ni seolah-olah jadikan Jumaat itu hal dia. Dia hal dia, hari lain hal lain. Sedangkan Nabi mengatakan ianya penghulu kepada hari yang lain. Kenapa hari yang lain tidak ambil contoh daripada hari Jumaat? Memang tidak perlu sembahyang Jumaat. Apa contoh dan sembahyang Jumaat? Ditunjukkan himpunan ramainya orang bersembahyang Jumaat. Itu isyarah kepada teringinnya sepatutnya hari lain mengikut seperti Jumaat, iaitu zuhurnya ramai, asarnya ramai, maghribnya ramai, himpun. Allah nak tunjuk itu. Cuma dari segi hukum zahir syariahnya, maka kita hari itu takhfif, ringan. Allah jadikan hari Jumaat itu segitu. Maka ambil contoh yang terbaik yang ada pada hari Jumaat dan dibuatkan selagi mana ianya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syarak. Jadikan contoh hari Jumaat, selawat pada baginda Rasulullah.